Okey, hari ni aku nak tunjukkan macam mana kita nak alih bahasa daripada bahasa Melayu ke bahasa Bangladesh. Okay, actually bahasa Bangladesh ni, nama dia bukan Bangladesh, bahasa Bangladesh lah. Seperti yang aku dah Google, ada dua bahasa. Satu orang gunakan bahasa Bengali, satu lagi nama bahasa Pali. So aku tak sure lah diorang guna bahasa apa. Tapi yang aku search, kalau Pali dia akan keluar Nepali. Kalau Bengali, dia akan keluar Bengali macam ni. Okay. So korang boleh nak tukar bahasa Bengali ke Malay ataupun Malay ke Bengali, antara dua lah. Contoh korang nak cakap dengan, korang pergi travel kat negara Bangladesh ke apa, korang boleh try antara Bengali ataupun Nepali. Okay. So korang just tekan kat sini. Make sure yang ni korang pakai kat telinga lah. Yang ni aku letak kat tepi supaya nampak lah kan. Okay, so kita just cakap je. Awak sudah makan ke hari ni? So, okay, dia akan tukar. Korang akan dengar lah dekat korang punya earbud ni. Dan juga korang dengar dekat handphone sekali lah. Okay, dia akan cakap macam ni. Ajki keju. Aku pun tak tahu lah betul ke maksud dia. Tapi, awak sudah makan ke? Atau kita tanya lagi. Kat sini, kat mana ada makanan yang sedap-sedap? Dia akan translate macam tu. Okay. So, kalau korang nak dapatkan eraser, earbud daripada brand Lenovo ni, boleh tengok dekat beg kuning. Yang ni memang selesa pakai, ringan je. Dia siap bagi lagi ekstra dia bahagian getah ni tau. Kalau kata rosak ke apa, ada 4 lagi ekstra dia bagi. Okay. So, boleh tekan dekat beg kuning. Dapatkan segera earbud ni. Ada 134 bahasa boleh alihkan. Dan korang boleh detect. Kalau kata orang kutuk korang ke, dia ada AI dialog mode juga. Korang boleh pergi dekat situ. Okay, so ada beberapa mode korang boleh pilih lah. Harga dia pula tak sampai RM50. Memang baloi lah kalau korang suka travel ke ataupun korang ada pekerja foreigner ke, korang tak tahu nak cakap dengan dia, boleh gunakan eraser earbud ni untuk bantuan.